Hai, apa khabar? Seperti biasa, saya Azizam Saidina Othman, moderator anda hari ini. Hari ini kita nak bincangkan tentang kuota tahunan ejen takaful. Jadi, bagi ejen, mereka perlu submit sekurang-kurangnya 3 kes setiap suku tahun. Kalau gagal, apa yang akan terjadi? Ya, kalau ejen gagal untuk memenuhi kuota itu, kontrak mereka boleh ditamatkan. Tapi ada juga pengecualian. Jika mereka submit kurang dari 3 kes, kontrak mereka akan dilanjutkan 3 bulan lagi untuk suku tahun berikutnya. Wah, jadi ada peluang lagi untuk ejen memperbaiki prestasi mereka dalam tempoh tambahan itu. Tapi, kalau masih gagal dalam suku tahun berikutnya, adakah kontrak mereka benar-benar akan ditamatkan? Betul, kalau selepas tempoh lanjutan itu, mereka masih gagal untuk memenuhi syarat 3 kes setiap suku tahun, kontrak mereka boleh ditamatkan. Itu memang langkah yang agak ketat untuk memastikan ejen sentiasa berusaha keras. Tapi dalam situasi seperti ini, adakah ia adil bagi ejen yang mungkin menghadapi masalah luar jangka seperti kesihatan atau keluarga? Itu satu perkara yang penting untuk dipertimbangkan. Mungkin syarikat boleh memberikan kelonggaran ataupun bantuan untuk ejen yang menghadapi situasi peribadi yang sukar. Namun, syarikat tetap perlu memastikan komitmen dari ejen. Jadi adakah kuota ini menjadi pendorong ataupun beban kepada ejen takaful? Bergantung pada perspektif sebenarnya. Bagi sesetengah ejen, kuota ini boleh jadi motivasi untuk mencapai lebih banyak jualan. Namun, bagi ejen yang baru atau yang menghadapi kesulitan, ia mungkin terasa seperti satu beban yang memberi tekanan. Tapi, saya percaya agensi yang melantiknya akan mengatur banyak program dan aktiviti untuk memastikan ejen baru mereka boleh berjaya. Saya rasa sistem ini mencabar tetapi ia juga membantu memastikan kualiti dan komitmen dalam industri. Ada apa-apa cadangan untuk memperbaiki sistem ini? Mungkin syarikat boleh mempertimbangkan lebih banyak sokongan dalam bentuk latihan atau mentoring untuk membantu ejen mencapai target mereka, terutama bagi yang baru bermula. Ini boleh memberi mereka lebih banyak peluang untuk berjaya. Itu cadangan yang bagus. Semoga lebih banyak sokongan diberikan kepada ejen agar mereka dapat mencapai potensi sepenuhnya tanpa merasa terbeban dengan syarat yang agak ketat. Saya sebagai ketua agensi telah mengatur banyak aktiviti untuk memastikan ejen-ejen di bawah seliaan saya berjaya mencapai sasaran syarikat. Alhamdulillah, hingga kini berjalan sangat baik.